I smash everybody, I kill everybody. Dari pelarian perang ke sang serigala UFC. Pernah tak korang dengar nama Khamzat Chimaev? Si lelaki yang masuk oktagon dengan muka tenang tapi hati dia menyala macam api. Ramai kenal dia sebab ganas, sebab suara dia garang. Tapi aku tak tahu lah, ramai tak yang tahu sebenarnya lelaki ni dulu pelarian perang. Dari tak ada apa-apa sampai jadi mimpi ngeri kepada fighter UFC. So, hari ni aku nak cerita kisah gila tentang Khamzat Chimaev ni. Dari lumpur perang ke lampu megah UFC. Okey, Khamzat ni sebenarnya dia lahir tahun 1994 dekat Chechnya tau. Tempat yang masa tu tengah bergolak dengan perang. Bayangkan masa orang lain main bola atau ke sekolah, dia main dengan asap bom, suara tembakan dan bom sana sini. Khamzat Chimaev ni pernah juga jatuh dari tangga tau masa kecil. Sampai tulang hidung dia sengit. Sampai sekarang, kalau perasan dia akan cakap, hidung ni lambang aku masih hidup. Dari kecil lagi, hidup dia pernah luka tau. Tapi itulah yang aku rasa buatkan dia ni kebal. Bila perang makin teruk, keluarga dia pindah ke Sweden. Tak ada duit, tak kenal bahasa. Tapi dalam hati dia cuma ada satu je benda. Dia nak buktikan orang yang datang dari bawah pun boleh berdiri atas pentas dunia. Di Sweden, Khamzat ni dia kerja macam orang biasa tau. Dia bersihkan kapet, tolong buruh binaan. Tapi setiap malam dia ni suka sangat pergi ke gym. Dia tak ada duit nak beli kasut wrestling tau. Tapi semangat dia tak pernah langsung kurang. Dan hasilnya dengan usaha dia, dia jadi juara wrestling Sweden sebanyak 3 kali. Orang lain tengok dia macam orang asing kan. Tapi bila dia masuk je gelanggang, semua orang tunduk. Dan dia selalu cakap dekat semua orang, tak kira lah wartawan ke kawan-kawan dia ke kan, musuh dia ke. Aku bukan nak jadi kaya, aku nak jadi orang yang paling kuat di dunia. Bila dia masuk UFC pada tahun 2020, semua orang terkejut. Sebab apa? 2 pertarungan dalam masa 10 hari. Dua-dua dia menang. Tanpa bagi peluang lawan dia nak bernafas sikit pun. Dia ni bukan jenis nak tunggu tau. Dia jenis kalau masuk je gelanggang, dia akan terkam terus dia punya pihak lawan. Sebab tu orang panggil dia Boars. Maksudnya serigala dalam bahasa Chechnya dia. Chechen lah orang panggil dalam bahasa Chechen. Dan yang menariknya, bila dia habis lawan, dia selalu kata apa tau? I smash everybody, I kill everybody. Jadi benda ni memang kalau kita dengar dia cakap ni, oi, memang sangat-sangat ganas lah. Cuma kalau korang nak tahu, kalau korang biasa dengar dia dekat luar gelanggang, nada dia lembut, penuh hormat. Dia selalu cakap tentang keluarga, tentang iman dan tentang Tuhan yang satu. Ramai orang nampak dia macam ganas, tapi dalam hati dia penuh dengan luka bro. Okey, satu hari tu dia pernah kena COVID tau, sampai tak boleh nak bernafas. So, apa yang dia buat? Dia tulis dalam media sosial dia sendiri, dia bagi tahu, aku dah tak boleh nak lagi, mungkin lepas ni nak berlawan. Mungkin ini adalah pengakhiran aku. Tapi lepas pada kejadian itu, dia bangkit semula. Dia cakap apa tau? Tuhan belum habis dengan aku. Itu yang dia buat lain tau. Sebab dia bukan lawan orang. Dia lawan hidup dia sendiri. Dan bila dia menang, tahu tak korang dia buat apa? Dia sujud. Masya Allah. Dalam dunia UFC yang penuh ego dan sombong, Khamzat tetap tunduk. Sebab dia tahu semua ni bukan tentang aku, tapi tentang betapa syukurnya kepada Ilahi. Bila tengok Khamzat, orang ramai nampak kekerasan. Tapi kalau kau dengar betul-betul cerita kisah dia ni, yang kau jumpa ni bukan amarah, tapi sebenarnya adalah kekuatan. Bayangkan dia lahir dari perang, tapi dia pilih untuk bukan jadi musuh dunia. Dia cuba jadi simbol keberanian. Dia tunjuk dekat kita yang walaupun hidup kita ni tengah susah, kalau hati kau kuat dan iman kau teguh,
Tak ada apa-apa yang boleh hentikan apa yang kita cuba usaha. Itu sebab dia ramai orang respect kat dia. Bukan sebab dia pukul orang bro. Tapi sebab dia pernah kalah dengan diri dia sendiri. Cuma budak kecil yang pernah hilang segalanya. Dan sekarang dia cuba untuk berjuang supaya orang tahu yang dia masih hidup. Jadi kalau korang rasa hidup korang ni susah, ingat ada orang datang dari perang. Tapi dia jadikan luka tu sebagai senjata. Jadi itulah dia kisah Kamzat Chimaev. Serigala UFC yang tak pernah lari dari apa-apa pun. Sebab apa? Bagi dia takut bukannya pilihan. Kalau kau suka kisah macam ni, tolong tekan subscribe. Sebab setiap minggu aku akan bawa cerita tentang manusia luar biasa. Cerita-cerita inspirasi yang kita boleh belajar sama-sama. Yang akan ajar kita satu benda. Kita semua ada perjuangan sendiri. Jadi tolong like, share, komen. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.